Hari ini kita akan membincangkan hak suami selepas perceraian. Di sini saya akan menyeraikan dua hak suami selepas perceraian. Yang pertama adalah hadanah, hak penjagaan anak, dan yang kedua adalah harta pencarian. Jadi, apabila ibu telah hilang kelayakan untuk menjadi penjaga, maka siapa yang akan menjadi penjaga? Menurut Seksyen 81 Akta 303, nenek sebelah ibu akan mendapat hak penjagaan. Namun, keupayaan nenek juga diambil kira. Oleh itu, yang seterusnya adalah bapa. Jadi, di sini, bapa mempunyai hak penjagaan anak selepas perceraian. Ibu mungkin menjadi keutamaan dalam turutan hak penjagaan anak. Namun, suami juga boleh mendapatkan hak penjagaan anak jikalau ibu telah melanggar berdasarkan Seksyen 83 Akta 303 di mana telah menyenaraikan hak penjagaan ibu hilang apabila beliau telah murtad, mengabaikan kebajikan anak-anak, tukar pemastautinan semata untuk mencegah bapa menziarahi anak, dan yang seterusnya adalah ibu berkahwin dengan hubungan seseorang yang tiada kaitan dengan anak dan hingga menjejaskan kebajikan anak. Jikalau isteri telah melakukan empat-empat faktor ini, maka beliau akan tercegah daripada mendapat hak penjagaan anak. Oleh itu, bapa hendaklah memfailkan kes di Mahkamah Syariah dan membuktikan kepada Hakim Mahkamah Syariah bahawa beliau mampu menyediakan tempat tinggal yang selesa dan juga perhatian yang sewajarnya terhadap anak-anak tersebut untuk mendapatkan hak penjagaan anak. Walaupun pihak yang sebelah lagi tidak mendapat hak penjagaan anak, beliau tetap mendapat hak lawatan. Yang seterusnya adalah harta pencarian. Suami, walaupun selepas perceraian, beliau masih boleh tuntut harta pencarian terhadap bekas isterinya. Harta pencarian adalah satu pembagian harta di antara suami dengan isteri setelah berlaku perceraian. Mahkamah Syariah akan mengambil faktor sumbangan langsung dan tidak langsung untuk membagikan bahagian di antara suami dan juga isteri. Namun, harta pencarian tiada hujah di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Akan tetapi, mengikut kawaid al-fiqhiyah yang berbunyi al-ada al-muhakkamah, yang bermaksud sesuatu diterima mengikut adat adalah sama kedudukan mengikut syarak. Jadinya boleh tak boleh? Mestilah boleh. Akhirnya kesimpulannya di sini, para suami di luar sana, hak anda tidaklah diketepikan begitu saja oleh Mahkamah Syariah. Anda masih boleh menuntut hak anda. Anda perlu tahu apakah hak-hak anda. Bersama saya, Celik Syariah.